Okey Ji, kita nak interview sikit berkaitan pengalaman sepanjang keluar dekat Surau Nurul Hidayah ni, dan ceritakanlah sikit sepanjang pengalaman dakwah Haji sepanjang keluar bersama jemaah ni, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi Surau Nurul Hidayah Parade 8.5 Sungai Besar. Ni kali ketiga saya keluar di surau ini. Jadi pengalaman saya keluar di sini sangat teruja lah. Dan 5 ekor ayam dan juga masak nasi jugalah. Jadi semua diuruskan dan dibantu oleh semua lapisan, baik lelaki, perempuan, anak-anak muda dan juga orang tua, orang muda semua gotong royong untuk masak. Alhamdulillah kita dapat uruskan dengan lancar masakan tersebut. Pada malam ni kita ada program, ada ceramah, ada juga bacaan kitab Hayatus Sahabah, dan juga kita akan menjamu selera bersama dengan orang Agung. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih di atas kerjasama yang telah diberikan oleh pengerusi Encik Lijat dan EJK Surau Nurul Hidayah. Saya mewakili jemaah, mudah-mudahan saya bagi sedikit pantun. Kalau ada seumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.